Gorgon! Hantu bauju. Okey, sekarang bagi sabar guys semua. Sekarang kita dekat off AI. Sekejap. Jadi kita sambung lagi. Okey. Inilah dia guys, orang minyak versi perempuan. Jadi para lelaki sudah tidak selamat. Bukan. Makcik Karipap ni, bos. Pak, okey baik. Jadi sila perkenalkan diri anda. Hi everyone. My name is MGP, Makcik Gonpap. Oh. So hantu jenis apa ni? Makcik jual karipap dekat UiTM ada tu. Assalamualaikum. Siapa nak karipap? Kenapa boleh jadi gini? Jual karipap? Mati dalam live. Masa buat live. Kisah benar ke ni? Kisah benar. Ada trademark? Ada? Apa trademark tu? Satu, kira dulu. 1, 2, 3. Kalau nak kaya, jadilah ejen saya. Ha. Boleh minta nombor ekor? Boleh minta nombor? Boleh? Okey, baik. Alright, so inilah dia. Aira. Tak selesa? Kalau dekat, selesa? Okey, jadi ada apa-apa nak cakap? Cepat sikit nak sambung live ni. Wih, mantap lah weh. Seram. Tak boleh tengok. Nak baby Nazrul. Baby Nazrul. Kau lah ni tak beli karipap dia. Belilah. Oh, takutnya. Hai. Hai abang. Betul-betul menghantui hidup aku lah. Jadi untuk Kak Gon kita dah tengok, bagi aku seram dia di tahap yang lowest juga. Tapi penampilanmu menarik, karakter yang baru. Hantu yang lawak. Dia tak sama. Cantik tak? Hantu dalam botol kicap. Tapi tahap keseraman biasa. Okey, jadi kita dah tengok hantu karipap, hantu gompap dan 3 posing menghadap kamera.